Kita nak browsing satu troli untuk akak-akak ke, mak-mak nak pergi pasar ke, nak pergi shopping. Tak perlu gunakan paper bag ke ataupun beg-beg plastik tu. Okey, untuk dia punya material ni jenis plastik Dia ada satu lock sini, korang buka kiri dengan kanan ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Untuk tapak ni korang boleh tolak ke dalam. Okey, dia akan jadi satu kotak yang besar. Dia ada bagi dua roda ni. Kita akan pasang kat sebelah bawah dia. Korang jangan masukkan je. Lepas tu dia ada bagi ada punya clip, dia punya kunci ni semua kan. Kita tekan, lepas tu kita akan lock. Nampak tak? Dia akan lock lah. Korang ulang step ni untuk belakang ni pula. Dia ada bagi dua biji skru ni, korang boleh skrukan dia. Jadi bila akak pergi pasar apa kan, nak tolak boleh, nak tarik pun boleh. Dalam ni korang boleh isi macam isi ikan ke, bawang ke, beras ke, tak ada masalah. Untuk sebelah belakang dia korang boleh unlockkan dia untuk korang tarik macam ni. Nampak tu, memang terbaik lah. Kalau nak bawa pergi camping, boleh jadikan tempat duduk ataupun meja lah. Troli ni memudahkan urusan korang. Harga dia memang murah, korang boleh tekan link kat bawah.